Hak kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di Malaysia, isu dan cabaran dalam akses pendidikan. Bayangkan anda dilahirkan di bumi ini tetapi tidak diiktiraf oleh negara. Tiada sijil kelahiran, tiada kad pengenalan dan tiada hak untuk bersekolah. Inilah realiti hidup ribuan kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di Malaysia. Mereka bukan pelarian dari jauh, tetapi ramai antara mereka dilahirkan di hospital tempatan, dibesarkan di komuniti kita, malah bercakap dalam bahasa yang sama. Namun, status mereka yang tidak wujud di atas kertas menyebabkan mereka terpinggir dari pendidikan, kesihatan dan masa depan yang cerah. Menurut Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak CRC, setiap kanak-kanak berhak mendapat pendidikan tanpa diskriminasi. Malaysia telah meratifikasi konvensyen ini pada tahun 1995, namun pelaksanaannya masih terbatas bagi mereka yang tidak mempunyai dokumen rasmi. Kanak-kanak tanpa kewarganegaraan ialah mereka yang tidak diiktiraf sebagai warga negara oleh mana-mana negara. Mereka mungkin anak kepada pelarian, migran tanpa izin, anak luar nikah yang ibu bapanya tidak mendaftarkan perkahwinan, atau orang asli yang lahir di kawasan pedalaman tanpa akses kepada pejabat pendaftaran. Tanpa sijil lahir, mereka tidak dapat mendaftar di sekolah kerajaan. Akibatnya, mereka terpinggir daripada sistem pendidikan formal, sesuatu yang sepatutnya menjadi hak asas, bukan keistimewaan. Cabaran utama bermula seawal usia 7 tahun, apabila mereka sepatutnya memasuki tahun 1. Tetapi, tanpa dokumen pengenalan, pintu sekolah tertutup rapat. Seksyen 29A Akta Pendidikan 1996 menyatakan bahawa pendidikan rendah adalah wajib, tetapi hanya untuk warga negara. Ini bermakna kanak-kanak tanpa dokumen tidak termasuk dalam kelompok yang dilindungi oleh perundangan ini. Ibu bapa pula saling berdepan kesukaran dari sudut ekonomi, tiada pendapatan tetap, pekerjaan tidak formal dan tidak mampu membayar yuran sekolah swasta atau alternatif. Sekolah alternatif yang diwujudkan oleh NGO pula, walaupun bermanfaat, hanya bertindak sebagai penyelesaian sementara. Ia kekurangan guru, tidak mendapat bantuan kerajaan dan sijil yang dikeluarkan tidak diiktiraf. Masa depan kanak-kanak ini terus samar. Menurut UNICEF dan UNHCR, terdapat kira-kira 41,000 kanak-kanak pelarian dan tanpa kewarganegaraan yang berada di usia persekolahan di Malaysia. Namun, hanya 34% mendapat akses kepada pendidikan, kebanyakannya melalui sekolah tidak formal. Kes pertama, kanak-kanak pelarian dan pencari suaka semasa pandemik COVID-19. Dalam laporan IDS dan UNICEF, semasa pandemik, ramai kanak-kanak pelarian di Semenanjung Malaysia kehilangan akses kepada pendidikan dan penjagaan kesihatan. Namun, 44% masuk sekolah rendah dan 16% ke sekolah menengah. Ketiadaan kemudahan internet, peranti dan status sah menjadikan mereka terus tercicir. Lebih menyedihkan, ramai terpaksa bekerja membantu keluarga kerana ekonomi lumpuh. Keadaan ini mendedahkan mereka kepada eksploitasi dan tekanan mental. Hak mereka terus dinafikan walaupun Malaysia adalah anggota PBB. Kes kedua pula, kanak-kanak tanpa kewarganegaraan di Sabah. Ramai anak-anak bajau laut yang telah lama menetap di Sabah masih tidak mendapat dokumen. Mereka bergantung pada Pusat Pembelajaran Komuniti (CLC) dan sekolah alternatif yang tidak diiktiraf kerajaan. Ini menyebabkan mereka tidak boleh menduduki peperiksaan seperti SPM. NGO tempatan seperti DHRRA dan Sabah telah menyarankan agar Akta Pendidikan disemak semula agar meliputi golongan ini. Kes ketiga, kisah Shivani, Negeri Sembilan. Seorang pelajar cemerlang berusia 10 tahun terpaksa berhenti sekolah selepas 3 kerana gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri. Walaupun bapanya rakyat Malaysia, perkahwinan ibu bapanya tidak diiktiraf. JPM menolak permohonan walaupun ujian DNA telah dibuat. Kes ini dibawa ke perhatian Menteri Pendidikan dan Suhakam sebagai simbol ketidakadilan sistem kepada kanak-kanak yang tidak bersalah. 3 kisah ini menggambarkan wajah sebenar cabaran pendidikan di Malaysia apabila undang-undang dan birokrasi lebih kuat daripada prinsip hak asasi manusia. Apabila seorang kanak-kanak tercicir daripada sistem pendidikan, kesannya bukan hanya pada mereka tetapi kepada rakyat dan masyarakat keseluruhan. Kanak-kanak ini berisiko tinggi menjadi mangsa eksploitasi, buruh murah, kahwin awal,
penyeludupan manusia. Mereka tidak dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi, tidak layak menduduki SPM, tidak dapat bekerja secara sah dan akhirnya terus hidup dalam kemiskinan. Keciciran pendidikan mewujudkan kitaran sosial yang berbahaya, diskriminasi, pengasingan dan ketidaksamaan yang semakin dalam, dan kita semua akan menanggung akibatnya. Meskipun tiada dasar komprehensif, beberapa usaha sedang dijalankan. Program Mekar dan Jabatan Pendaftaran Negara JPM membawa pendaftaran bergerak ke kawasan pedalaman tetapi hanya bersifat berkala dan tidak konsisten. NGO seperti Dignity for Children Foundation dan Borneo Comrade mewujudkan pusat pembelajaran komuniti. Namun, mereka menghadapi kekangan kewangan, sumber manusia dan pengiktirafan. Antara cadangan penyelesaian ialah mengiktiraf pendidikan alternatif sebagai laluan rasmi dengan kurikulum asas yang diterima kerajaan, pengenalan kad identiti sementara untuk tujuan pendidikan, membolehkan pelajar mendaftar tanpa diskriminasi, pemberian kewarganegaraan bersyarat kepada bayi yang lahir di hospital Malaysia walaupun ibu bapanya tidak berdokumen, kontrak pendidikan di mana pelajar sekolah alternatif diberi latihan dan peluang kerja dalam komuniti selepas tamat pelajar. Pendekatan ini memerlukan kerjasama pelbagai pihak, kerajaan, NGO, masyarakat sivil dan komuniti antarabangsa. Pendidikan bukan soal dokumen, ini soal masa depan. Kanak-kanak tidak memilih untuk dilahirkan tanpa status. Mereka tidak bersalah, tetapi merekalah yang menanggung akibat sistem yang tidak inklusif. Kita perlu berubah dari sistem yang meminggirkan kepada sistem yang merangkul. Dari sikap itu bukan tanggungjawab kita kepada apa yang kita boleh bantu. Kerana pendidikan bukan hak istimewa, ia adalah hak setiap insan. Jangan biarkan mereka terus dilupakan. Sekian, terima kasih.